Ustaz, time tarawih, bolehkah saya niat qada solat zuhur? Tapi saya tak mau buat 4 terus. 4 rakaat solat zuhur. Nak buat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Bolehkah? Kalau buat 4 terus, nanti orang kata apa pula? Pelik. Orang pandang semacam pula. Jawapannya adalah memang boleh solat zuhur qada, tapi ada beberapa perkara penting yang perlu difahami. Yang pertama, tidak boleh qada zuhur hanya 2 rakaat. Solat ialah solat 4 rakaat. Jadi qada juga mesti 4 rakaat. Tidak sah jika niat qada zuhur tetapi hanya buat 2 rakaat saja. Cara yang betul jika solat ketika orang sedang tarawih, ketika orang buat 2 rakaat, dia first kali kena niat qada. Kemudian solat 4 rakaat seperti biasa. Apabila imam bagi salam selepas 2 rakaat, jangan bagi salam. Bangun, sambung rakaat yang ketiga dan keempat. Ini dibenarkan kerana niat makmum boleh berbeza dengan imam dalam keadaan tertentu. Perkara yang malu, tidak perlu malu orang pandang. Hakikatnya, qada solat fardu lebih penting daripada solat sunat. Jika orang nampak kita sambung solat, itu bukan perkara pelik di sisi syarak. Malah para ulama menegaskan orang yang ada hutang solat hendaklah menyibukkan diri dengan qada solat. Cara lain yang lebih mudah adalah jika rasa kurang selesa, boleh juga solat qada sebelum ataupun selepas tarawih. Allah